Jangan silap, emas perhiasan tak sesuai dijadikan simpanan. Gelang, rantai, cincin ataupun mana-mana emas perhiasan 916 penting untuk kita tahu dan bezakan emas perhiasan dan juga emas simpanan. Emas perhiasan tujuannya untuk para wanita pakai sebagai perhiasan ataupun untuk dipamerkan. Kelemahan emas perhiasan ni adalah yang pertama, kos upahnya yang sangat tinggi. Sebagai contoh, emas perhiasan yang beratnya 20 gram, kos upahnya boleh cecah sehingga RM3,000. Tetapi emas simpanan seperti gold bar 20 gram ini, kos upahnya cuma RM20 sahaja. Ya, emas perhiasan tetap menguntungkan, tetapi kita perlukan masa yang lebih lama untuk kita dapatkan keuntungan bila kita nak jual semula emas tersebut. Jadi, bila kita nak pilih emas sebagai simpanan, pilihlah emas 999 sebab kos upahnya yang rendah dan juga selisih harga iaitu spread value-nya yang sangat nipis. Berbeza dengan emas simpanan 999 dinar ataupun gold bar, spread value di PUBG Gold cuma 6 hingga 9% sahaja. Sekarang dah lebih jelas kan emas mana yang lebih menguntungkan? Jangan lupa save dan share video ini supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Bagi siapa yang nak mulakan simpanan emas di PUBG Gold serendah RM100 sahaja, boleh terus klik link di bio, saya akan bantu sebaiknya.